Pernah tak beli nozzle tapi tak tahu nak guna yang mana untuk hiasan cupcake? Kali dah Khalid berkongsi jenis-jenis nozzle yang ada dan corak yang boleh dihasilkan. Jom tengok. Kalau macam ni kita boleh buat rosette. Okay. Yang ni kita boleh buat bentuk flowy pada cupcake. Yang ini pula kalau kita nak buat corak rumput. Corak rumput pun kita pakai yang ni. Nozzle yang ini untuk kita buat corak ruffle pada kek. Sebagai contoh nak buat kek princess, kita nak buat dia punya dress, bentuk dress boleh pakai nozzle bentuk macam ni. Yang ini pula boleh guna untuk buat bunga ros, ada bentuk lingkaran. Yang ini untuk kita buat corak tika. Untuk corak tika boleh guna nozzle macam ni, ada 3 jenis, ada yang kecil, besar dan sederhana. Daun yang ini. So daun pun ada saiz, kecil, sederhana dan yang ni besar. So kalau tak nak guna plastik boleh pakai nozzle. Untuk mak-mak kat rumah yang nak buat cupcake, boleh dapatkan nozzle macam ni dekat Eco, dekat Mr. DIY ada jual set yang paling senang untuk kita praktiskan dekat